Pernahkah anda rasa seperti anda sedang berlari di atas treadmill yang tidak bergerak ke mana-mana? Anda telah melakukan segalanya dengan betul. Anda bekerja keras, Anda meletakkan niat, Anda berdoa, tetapi pintu yang anda harapkan terbuka masih tertutup rapat. Di sekeliling anda, orang lain nampaknya sedang bergerak maju mencapai impian mereka, sementara anda terperangkap dalam satu musim penantian yang tidak berkesudahan. Rasa kecewa ini, rasa ketinggalan ini, ia boleh menghakis jiwa. Anda mula mempersoalkan diri sendiri. Apa yang salah dengan saya? Mengapa bukan saya? Mengapa belum lagi? Persoalan ini berlegar-legar di dalam fikiran anda, mencipta satu naratif kegagalan dan kekurangan. Kita diajar untuk percaya bahawa pergerakan ke hadapan adalah satu-satunya tanda kemajuan. Keheningan, kelewatan dan penantian sering disalahertikan sebagai hukuman atau tanda bahawa kita berada di landasan yang salah. Namun bagaimana jika saya beritahu anda bahawa perspektif ini bukan sahaja salah, malah ia secara aktif mensabotaj proses manifestasi anda? Bagaimana jika tempoh menunggu ini yang anda anggap sebagai satu tempoh kekosongan sebenarnya adalah fasa yang paling aktif dan penting dalam perjalanan anda? Ini bukan satu kelewatan. Ini adalah satu proses penentukuran semula ilahi. Alam semesta tidak menghukum anda. Ia sedang mempersiapkan anda. Tenaga anda, sistem saraf anda dan kesedaran anda sedang dinaik taraf secara senyap untuk mengendalikan berat dan magnitud realiti yang anda minta. Ini adalah masa di mana asas sedang dibina untuk istana yang anda impikan. Memahami ini adalah kunci untuk mengubah kekecewaan menjadi keyakinan dan penantian menjadi satu penyertaan aktif dalam penciptaan realiti anda. Mari kita bongkar ilusi stagnasi ini. Apa yang anda alami sebagai kelewatan sebenarnya adalah satu proses penentukuran semula yang sangat penting. Anggaplah diri anda sebagai sebuah komputer yang sangat canggih. Anda baru sahaja meminta untuk memuat turun dan menjalankan perisian baharu yang besar dan berkuasa, iaitu matlamat atau impian anda. Namun, sistem operasi dalaman anda, iaitu minda separa sedar dan medan tenaga anda, masih berjalan pada perisian lama. Ia tidak mempunyai kapasiti, kelajuan pemprosesan atau jalur lebar untuk menyokong program baharu yang hebat ini. Jika alam semesta memaksa muat turun itu sekarang, sistem anda akan run up. Jadi apa yang berlaku dalam tempoh menunggu ini? Alam semesta dengan kebijaksanaannya yang tidak terhingga sedang menjalankan proses pengoptimuman dalaman. Ia sedang menyusun semula fail-fail lama anda, memadam virus kepercayaan yang terhad dan menaik taraf perkakasan emosi anda. Ini adalah kerja yang tidak dapat dilihat, kerja yang berlaku dalam keheningan. Ia adalah proses di mana sistem saraf anda diajar untuk menguruskan tekanan dan keterujaan kejayaan. Ajiantat adalah masa di mana penguasaan emosi dibina, supaya apabila anda menerima apa yang anda mahukan, anda tidak akan mensabotajnya kerana rasa tidak layak atau takut kehilangannya. Fikirkan tentang penolakan kerja yang anda rasakan sebagai impian anda. Mungkin pada masa itu ia terasa seperti satu kegagalan, tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, ia mungkin satu lencongan ilahi. Alam semesta sedang melindungi anda, menahan anda sehingga anda benar-benar bersedia dan selaras dengan peluang yang lebih besar dan lebih sesuai. Setiap tidak yang anda terima adalah satu ya kepada sesuatu yang lebih baik, dengan syarat anda menggunakan masa menunggu ini untuk menjadi versi diri anda yang boleh menerima dan mengekalkan, iaitu. Ini bukan tentang menjadi pasif, ia adalah tentang memahami bahawa kerja yang paling penting adalah kerja dalaman. Alam semesta sedang membina kapasiti dalam diri anda. Ia sedang mengembangkan bekas anda supaya apabila rezeki melimpah, ia tidak akan tumpah dan terbuang. Untuk memahami proses ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui lensa pemikiran sistem dan masa ilahi. Setiap hasil dalam hidup anda
Setiap manifestasi adalah output daripada satu sistem. Sistem ini memerlukan input, proses dan output. Keinginan anda adalah output yang diminta, tetapi sistem ini tidak boleh melangkau fasa input dan pemprosesan. Tempoh menunggu adalah fasa input dan pemprosesan. Inputnya adalah pengalaman, pelajaran dan kesedaran yang anda kumpulkan. Pemprosesannya adalah kerja dalaman untuk menyepadukan pelajaran ini, menyembuhkan luka lama dan menyelaraskan kepercayaan anda dengan keinginan anda. Ramai orang menjadi tidak sabar kerana mereka hanya memberi tumpuan kepada output. Mereka mahukan hasilnya sekarang tanpa menghormati proses yang diperlukan untuk menciptanya. Ini seperti seorang petani yang menanam benih dan keesokan harinya menggali tanah kerana tidak melihat pokok itu tumbuh. Proses itu berlaku di bawah permukaan, tidak kelihatan oleh mata kasar, tetapi ia adalah penting. Masa ilahi atau divine timing bukanlah satu konsep mistik yang rawak. Ia adalah satu perkara penjujukan yang betul dalam sistem. Ia adalah logik yang sempurna. Versi diri anda yang mampu mengekalkan keinginan anda mesti dibangunkan sepenuhnya sebelum keinginan itu dapat dijelmakan. Jika anda mahukan hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang, anda mesti terlebih dahulu menjadi orang yang mampu memberi dan menerima cinta tanpa syarat, tanpa rasa takut atau kebergantungan. Jika anda mahukan kekayaan yang melimpah, anda mesti terlebih dahulu membangunkan minda kelimpahan, penguasaan kewangan dan keupayaan untuk menguruskan tenaga wang dengan bijak. Alam semesta tidak akan memberi anda sesuatu yang ia tahu anda belum bersedia untuk menanganinya. Penantian ini adalah satu anugerah. Ia adalah ruang pernafasan yang diberikan kepada anda untuk menjadi orang yang anda perlukan. Setiap hari dalam penantian ini adalah satu peluang untuk mengoptimumkan sistem dalaman anda, membersihkan pemproses anda dan menyediakan diri anda untuk perisian realiti baharu yang akan datang. Salah satu gangguan terbesar kepada proses penentukuran semula dalaman ini adalah perbandingan. Apabila anda mula membandingkan garis masa anda dengan orang lain, anda secara sengaja memperkenalkan bunyi bising ke dalam sistem anda. Dari perspektif fizik kuantum, setiap daripada kita beroperasi pada frekuensi tenaga yang unik. Frekuensi ini adalah tanda tangan anda, gabungan pemikiran, kepercayaan dan emosi anda. Apabila anda berada dalam keadaan penyelarasan, anda menyiarkan isyarat yang jelas dan koheren ke medan kuantum. Perbandingan adalah seperti menukar stesen radio anda kepada stesen orang lain. Tiba-tiba, anda tidak lagi beroperasi dari tujuan sahih anda sendiri. Sebaliknya, anda mula beroperasi dari tempat kekurangan, persaingan dan keperluan untuk pengesahan luaran. Fokus anda beralih daripada ekspresi tulen kepada usaha mengejar apa yang orang lain ada. Gangguan frekuensi ini mewujudkan keadaan tidak koheren dalam medan tenaga anda. Isyarat anda menjadi bercelaru dan tidak jelas. Alam semesta yang bertindak balas kepada kejelasan tidak lagi tahu apa yang perlu dipantulkan kembali kepada anda. Dari perspektif pemikiran sistem, perbandingan menyediakan input yang rosak. Daripada memberi tumpuan kepada pengoptimuman sistem dalaman anda sendiri, anda cuba menyalin kod daripada sistem orang lain tanpa mengetahui pembolehubah unik mereka, pelajaran hidup mereka atau persediaan dalaman mereka. Ini mewujudkan kesesakan pemprosesan. Anda menjadi kecewa kerana strategi yang berkesan untuk orang lain tidak berkesan untuk anda. Sudah tentu tidak, kerana anda menjalankan perkakasan dan perisian yang berbeza. Jalan anda adalah unik. Penentukuran semula anda adalah peribadi. Masa ilahi anda direka khas untuk anda. Setiap kali anda merasa tergoda untuk membandingkan, hentikan diri anda.
Ingatkan diri anda bahawa anda sedang melihat bab 20 dalam buku orang lain semasa anda masih menulis bab 1 anda. Kembalikan fokus anda ke dalam. Tanya diri anda, apakah yang sedang dibina oleh tempoh menunggu ini dalam diri saya? Apakah kekuatan, kebijaksanaan atau ketahanan yang sedang saya kembangkan sekarang? Dengan melakukan ini, anda menukar bunyi bising perbandingan kembali kepada muzik penyelarasan peribadi anda. Jadi bagaimanakah kita beralih daripada menentang penantian kepada bekerjasama secara sedar dengannya? Jawapannya terletak pada penyelarasan dan penyerahan. Alam semesta tidak bertindak balas kepada usaha keras, desakan atau permintaan yang terdesak. Semua tindakan ini datang dari tenaga kekurangan. Ia seperti menjerit kepada radio untuk memainkan lagu kegemaran anda. Ia tidak berkesan. Sebaliknya, alam semesta bertindak balas kepada frekuensi tenaga yang jelas dan stabil. Ia bertindak balas kepada resonance. Apabila anda berhenti cuba memaksa hasil dan sebaliknya mula beroperasi dari keadaan kepercayaan, kejelasan dan pengetahuan dalaman, penyelarasan dalaman anda akan tercapai. Ini adalah kuncinya. Anda mesti menjadi pada peringkat tenaga apa yang anda ingin tarik. Anda mesti merasai perasaan kejayaan sebelum kejayaan itu tiba. Anda mesti merasai keamanan sebelum keadaan menjadi aman. Ini bukanlah berpura-pura. Ini adalah aplikasi prinsip kuantum yang paling asas, iaitu kesan pemerhati. Kesedaran anda membentuk realiti. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situ tenaga anda mengalir. Selagi perhatian anda tertumpu pada ketiadaan sesuatu, anda secara aktif mencipta lebih banyak ketiadaan. Apabila anda mengalihkan perhatian anda kepada kepercayaan bahawa semuanya sedang berjalan untuk kebaikan tertinggi anda mula menyiarkan frekuensi yang berbeza. Anda memancarkan isyarat kepercayaan dan penerimaan. Isyarat yang jelas dan koheren ini adalah sangat berkuasa. Ia bertindak sebagai satu arahan kepada medan kuantum. Ia memaksa realiti luaran anda untuk menyusun semula dirinya dan menyegerak dengan keadaan dalaman anda yang baharu. Peluang mula muncul secara semula jadi. Orang yang betul datang ke dalam hidup anda. Pintu yang sebelum ini tertutup mula terbuka dengan mudah. Ini bukan sihir, ini adalah fizik. Anda telah mencapai resonance. Getaran dalaman anda sepadan dengan getaran realiti yang anda inginkan. Pada ketika itu, manifestasi bukan lagi satu perjuangan. Ia adalah satu kesan sampingan semula jadi dari keadaan kewujudan anda. Tempoh menunggu adalah tempoh latihan di mana anda belajar untuk memegang frekuensi ini secara konsisten tanpa memerlukan bukti luaran. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan anjakan yang mudah tetapi mendalam dalam amalan harian anda. Daripada bangun dan mengimbas realiti anda untuk mencari bukti bahawa apa yang anda mahukan belum tiba, mulakan hari anda dengan menyelaraskan diri anda dengan frekuensi realiti yang telah termakbul. Ini memerlukan beberapa minit meditasi atau renungan senyap. Tutup mata anda dan tanya diri anda, bagaimana perasaan versi diri saya yang sudah memiliki, melakukan atau menjadi apa yang saya inginkan? Adakah dia berasa tenang, yakin, bersyukur, gembira? Jangan hanya memikirkan perkataan ini. Rasakan emosi ini dalam badan anda sekarang. Benarkan setiap sel dalam badan anda bergetar dengan frekuensi ini. Pegang perasaan ini selama beberapa minit. Ini adalah latihan getaran anda. Anda sedang mengajar badan dan minda separa sedar anda bagaimana rasanya hidup dalam realiti masa depan anda. Lakukan ini setiap hari. Apabila anda melalui hari anda dan fikiran keraguan atau ketidaksabaran muncul, perhatikan sahaja ia tanpa pertimbangan. Ia hanyalah program lama yang sedang berjalan. Jangan bergaduh dengannya. Sebaliknya, dengan lembut kembalikan fokus anda kepada frekuensi kepercayaan
dan kepuasan yang telah anda amalkan pada waktu pagi. Sekarang, mari kita buat ini interaktif. Fikirkan kembali satu masa dalam hidup anda di mana anda cuba memaksa sesuatu berlaku. Ingat perasaan tertekan, kecewa dan penat itu. Sekarang, fikirkan satu masa yang lain di mana sesuatu yang indah berlaku dalam hidup anda dengan mudah, hampir seperti ia jatuh ke pangkuan anda. Ingat perasaan, aliran, ringan dan penyelarasan itu. Perbezaan antara kedua-dua pengalaman itu, keadaan dalaman anda. Dalam senario pertama, anda mungkin beroperasi dari ketakutan. Dalam senario kedua, anda mungkin berada dalam keadaan penerimaan dan kepercayaan. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Apakah perbezaan yang anda perhatikan? Dengan berkongsi, kita boleh belajar antara satu sama lain dan mengukuhkan pemahaman kita bahawa penyelarasan dalaman sentiasa mendahului manifestasi luaran. Cabaran terbesar dalam menstabilkan keadaan baharu ini adalah apabila realiti luaran anda masih belum mencerminkan anjakan dalaman anda. Ini adalah ujian sebenar kepercayaan. Anda telah melakukan kerja dalaman, anda merasakan anjakan tenaga, tetapi apabila anda membuka mata, keadaan kelihatan sama. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka membuat kesimpulan bahawa ia tidak berkesan dan kembali kepada corak pemikiran dan perasaan lama mereka. Memahami proses ini dari sudut pandangan saintifik boleh membantu anda bertahan. Fikirkan tentang realiti luaran anda sebagai satu gema. Ia adalah pantulan daripada tenaga yang anda pancarkan pada masa lalu. Terdapat satu penimbal masa, satu kelewatan antara anjakan frekuensi anda dan perubahan dalam dunia fizikal. Sama seperti apabila anda memusingkan sebuah kapal besar, ia mengambil sedikit masa untuk kapal itu benar-benar mengubah haluannya. Pada masa ini, anda mesti belajar untuk mempercayai yang tidak kelihatan. Anda mesti meletakkan kepercayaan anda pada undang-undang alam semesta, bukan pada deria anda yang terhad. Salah satu cara yang paling berkuasa untuk melakukan ini adalah melalui amalan kesyukuran yang radikal. Daripada bersyukur atas apa yang anda sudah ada, mula bersyukur atas apa yang sedang dalam perjalanan. Bersyukur kepada alam semesta kerana sedang menyusun semula keadaan untuk kebaikan anda. Bersyukur atas kebijaksanaan dalam kelewatan itu. Bersyukur atas peningkatan yang sedang berlaku dalam diri anda. Kesyukuran adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia secara serta-merta mengalihkan anda daripada tenaga kekurangan kepada tenaga kelimpahan. Ia memberitahu alam semesta, saya percaya. Saya tahu ia sedang dilakukan. Epigenetik menunjukkan kepada kita bahawa emosi seperti kesyukuran dan kepercayaan boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Anda secara literal sedang mengubah biologi anda untuk sepadan dengan masa depan anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan panik. Anggap ia sebagai satu ujian. Alam semesta sedang bertanya kepada anda, adakah anda benar-benar komited dengan realiti baharu ini? Atau adakah anda akan goyah apabila berhadapan dengan gema masa lalu? Jawab dengan tindakan anda. Kekal tenang, kembali kepada amalan anda. Pegang frekuensi anda. Setiap kali anda berjaya melakukan ini, anda mengukuhkan laluan saraf baharu di dalam otak anda dan menghantar isyarat yang lebih kuat dan lebih stabil ke medan kuantum. Oleh itu, kita sampai pada inti mesej hari ini. Musim penantian anda bukanlah satu tempoh kosong yang perlu ditanggung. Ia adalah satu inkubasi yang suci. Ia adalah satu proses yang produktif dan bijak di mana anda sedang dinaik taraf secara mendalam pada setiap peringkat kewujudan anda. Kesedaran anda sedang diperluaskan. Sistem saraf anda sedang dikalibrasi semula. Medan tenaga anda sedang dibersihkan dan diperkuatkan. Anda sedang digilap menjadi bekas yang mampu menampung semua yang anda minta dan lebih lagi. Memahami ini mengubah segalanya.
Ia mengubah penantian daripada satu perjuangan yang pasif kepada satu penyertaan yang aktif dan penuh kuasa. Anda bukan lagi mangsa keadaan. Anda adalah rakan kongsi dalam penciptaan bersama dengan alam semesta. Nilai sebenar dalam tempoh ini bukanlah hasil yang menanti anda di garisan penamat, tetapi siapa yang anda akan jadi dalam proses untuk sampai ke sana. Anda sedang membina ketahanan, kesabaran, kepercayaan yang tidak berbelah bahagi dan hubungan yang mendalam dengan kebijaksanaan dalaman anda. Inilah hadiah sebenar. Inilah harta karun yang tersembunyi dalam kelewatan itu. Cadangan utama saya kepada anda hari ini adalah ini. Berhentilah menentang. Berhentilah berjuang. Serahkan keperluan untuk mengawal bila dan bagaimana ia akan berlaku. Sebaliknya, bekerjasamalah dengan proses ini secara sedar. Percayalah bahawa ada satu kecerdasan yang lebih besar sedang bekerja, menyusun semua bahagian teka-teki dengan cara yang tidak dapat anda bayangkan. Tugas anda adalah mudah tetapi tidak semestinya mudah. Tugas anda adalah untuk memegang frekuensi kepercayaan dan keyakinan yang stabil walaupun tanpa bukti luaran. Hentikan perbandingan, hentikan persoalan, hanya percaya. Apabila anda melakukan ini, anda membenarkan proses penyelarasan itu selesai, dan apabila ia selesai, apabila anda telah menjadi padanan getaran yang sempurna untuk keinginan anda, realiti yang anda inginkan tidak mempunyai pilihan lain selain menjelma di hadapan mata anda. Itu akan datang bukan kerana anda mengejarnya, tetapi kerana anda telah menariknya melalui siapa anda telah menjadi